Ni tengah lagi traffic light. Kita nak menuju ke Taman Tun Sadun. 1 minit lagi Taman Tun Sadun. Situ aja kan? Dekat. Simio Rexem. Ini Reski. Sini. Matematiknya sign and matematik. I love Wrexham. Simio Wrexham. Ni college ni. Sains matematik apa ya? Sains dan matematik ya? Suasana pagi di Simio, tempat kita menginap. Sarapan. Foreigner. Pula. Iya, tak banyak. Okey, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali. Pagi hari, kita masih di Pulau Pinang. Kita nak pergi mencari sarapan dulu. Nak breakfast dulu. Kita keluar breakfast. Dan suasana pagi di Pulau Pinang. Ya, Ini tadi belum buka apa. Start pukul 8. Pukul 8. Nak cari kawas tapi belum buka. Habis kita semua kena tembak. Ha? Tapi nampak tak nampak anten ni. Pilihan dah banyak situ. Okey ni hari Isnin. Kita hari Isnin 2 Jun. Agung semalam jatuh hari Ahad ya Pak ya, 1 Jun ya? Ini Isnin 2 bulan. Sekarang 2 hari bulan ya? Cuti public holiday. Public holiday. Jadi masih lagi cuti. Ramai. Ni tengah lagi traffic light. Kita nak menuju ke Taman Tun Sadun. 1 minit lagi Taman Tun Sadun. Situ aja kan? Dekat lagi. Ini AG Hotel. Nanti di ini kalau merah nanti kalau ada apa-apa yang dekat-dekat situ. Kita nak breakfast di Taman Tun Sadun. Pasar Tun Sadun kan? Bukan taman kan? Astaka Tun Sadun. Memang best pilihan tu ni. Dia orang naik motor. Mungkin ada yang masih walaupun public katanya, tapi kalau yang kerja juga. Lama di sini ya, kelik-keliknya. Di sini yang kelik-kelik merah. Bukan oranye. Oh, enggak, ada oranye enggak? Tak pernah ada lah oranye. Nampak oranye. Nih, semua beratur. Nak menunggu merah. Ada lah itu lift apa? Ada lah. Ya tapi tengok dah itu. Oh tak ada. Tu macam yang semalam tu kan kat saya tu rasa macam ada, tak ada. Tengok-tengok ada. Perjalanan lepas dari traffic light ni sebenarnya 1 minit. Tapi kita tak tahu sebenarnya traffic light je pun dah lama sangat. Berapa minit ni? Dah dekat 2 minit. Tuh panjang juga yang nak ke kanan tu. 2, 1, go.
Okey. Iya, tempat Zul hari tu kita pergi dari sini dekat Belakang je. dia. Oh, belakang tu aku agak besar lagi dia apa? Ya, belakang tu je. Tapi tak tahulah rumah itu udah ini kita dulu yang bangunan 2 berkembar tu kan belum siap tu. Udah naik tinggi. Inilah persekitaran dia. Seawal pagi kan. Kalau orang luar tu yang datang Malaysia tu, yang pergi Penang, rasa jarang dia orang kan melalui travel ke, dia orang akan pergi ke sini. Rasa tak kot. Tapi kalau persendirian, backpacker, jalan-jalan ke Penang, cubalah pergi ke sini, ke Astaka ni. Oh ni susah sikit pak nak parking. Rumah-rumah sini je lah nak parking pun. Supaya mau orang Dia boleh tak boleh pak. Sini pun boleh tapi sini kan dia orang tak ini tak guna. Jangan yang sebelah sana, boleh sini. Kalau tadi kita ini boleh lah, kita besar tu naik kat tu. Orang tu kan naik sebelah sana. Ini jalan tak boleh. Tepi tu tadi boleh lah yang tutup sini tu. Memang ni sebab ni ada tiang elektrik tu. Terus saya dulu nanti kita pusing. Tu dia. Pasar Simpang. Taman Tun Sadun. Sebelah je, sebelah Pasar Simpang bukan Pasar Awam. Pasar Simpang. Pasar Awam Tun Sadun. Dia nak masuk situ. Boleh juga kita dari sana tu parking rumah ini, apa perumahan. Ni. Pasal dia. Oh, dari depan tu dah ada ini, Pak. Udah ada itu. Ini kalau ni apa? Pusing balik ni ya. Oh, tengok kalau dapat atau belakang ini kalau dia dah ada penuh, Pak. Belakang van tu. Pusing lah masuk dalam. Dalam aja, masuk dalam sini aja. Pusing. Masuk dalam tu pusing. Untuk tumpang pusing itu kita. Kalau kita nak parking dalam sini pun boleh je, Pak. Tumpang. Dia tu menyeberang. Oh ni. Sebab ada klinik. Parking sini dalam tu, sana itu ada Pak. Jangan tengah-tengah sana tadi mau tengok ada ujung sana. Sini pun tak ramai orang sebab ini katanya makluman tadi ada ini banyak yang kosong tu rumah. Oh ni sini je. Enggak itu sampah Pak. Nanti ke depan sangat kita apa? Ini pun tak ni tak standard. Dia orang dah ini. Allah, 2 parking dia ambil dia sendiri. Dah lah tadi situ lah pusing lah. Banyak tu kan tadi ada makluman notis. Ni banyak yang dah dikosongkan rumah ni. Rumah ni. Dia rumah ni 2 bilik sini Pak. Rasanya kot kecil. Tu rumah tu kecil Pak. Banyak masuk je. Ni banyak pisang. Baru aja ada orang. Ada. Banyak pilihan Pak. Sini pot-pot sarapan ini banyak pilihan. Kalau belakang ini dah ini orang dah ada. Depan sana tu. Depan sana tak ada. Tak nak masuk lah ni. Dalam dah ada bangunan Ada tu. depan kereta tadi kot. Di sini tadi mama tadi pikir hati di sini. Sini depan ni tadi. Sebelum Simpang masuk ni Ini pun nak keluar ni dah punya enjin ni. Tu dia. Oh, yang sana tu Pasar Awam Taman Tun Sadun. Okey. Kita nak sarapan dulu, nanti kita pilih-pilih lagi apa yang ada ya. Sebab ni nak beratur apa semua. Terima kasih semua. Minta maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum.